أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahi waliyyus salihin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa huwal barrur rahim. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa huwa bil mu'minina raufur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihil qawim. Amma ba'd. فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudaraku muslimin yang dimuliakan Allah sekalian, marilah kita sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus berusaha menjalankan perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Marilah juga pada hari yang mulia ini kita mendengar dengan penuh perhatian terhadap khutbah yang bertajuk tekanan hidup kekeluargaan dan penyelesaiannya. Jemaah yang dirahmati Allah sekalian, ikatan perkahwinan yang menyatukan hubungan antara suami dan isteri menggariskan pelbagai hak dan tanggungjawab yang wajib ditunaikan oleh kedua mereka
dengan baik dan penuh tolak ansur. Secara umumnya, Islam telah menetapkan panduan tertentu agar keperluan masing-masing terus dihormati, perasaan kasih sayang dan cinta ditunaikan, serta kepuasan fizikal diraihkan. Hubungan tersebut amat bergantung kepada kerjasama dan sikap saling membantu dalam mewujudkan kebahagiaan rumah tangga dan pembinaan keluarga, mendidik anak-anak dan menghadapi cabaran kehidupan semasa. Hadirin sekalian, kehidupan dalam rumah tangga tidak terlepas dari masalah dan tekanan yang mungkin berpunca dari pelbagai aspek dalaman atau luaran. Terkadang berlaku perselingkuhan antara suami isteri atas sebab-sebab yang amat kecil dan remeh. Suami mengadu isteri tidak patuh terhadap permintaannya. Isteri pula mendakwa suami tidak melakukan tanggungjawabnya dengan cara yang betul. Terdapat juga campur tangan luar daripada pihak kedua ibu bapa, mertua dan pihak ketiga yang membawa kepada keretakan rumah tangga yang sepatutnya kukuh dan bahagia. Demikianlah antara keluhan pelbagai peringkat masyarakat yang dilaporkan kepada pihak-pihak berkaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Maksudnya, dan bergaulah dengan mereka secara baik. Kemudian jika kamu bencikan mereka kerana mungkin kamu bencikan sesuatu, sedang Allah hendak menjadikan pada apa yang kamu benci itu kebaikan yang banyak untuk kamu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yafruqu mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Maksudnya, janganlah seseorang lelaki yakni suami beriman, janganlah seseorang lelaki yakni suami yang beriman itu membenci seseorang wanita beriman yakni isteri jika dia tidak menyukai daripadanya sesuatu perlakuan. Pasti ada perlakuan lain yang dia sukainya. Hadis riwayat Muslim. Wahai hamba-hamba Allah yang beriman, rasa tertekan dalam kehidupan adalah sifat lumrah bagi setiap insan, sama ada dalam kehidupan rumah tangga, kerjaya, pergaulan dan hal ehwal harian. Bak kata pepatah, laut mana yang tidak berombak, bumi mana yang tidak ditimpa hujan. Oleh kerana itu, hampir setiap keluarga menghadapi tekanan atau stres. Bahkan ia juga berlaku di pusat pengajian, sekolah, kedai dan pejabat. Amatlah penting untuk diketahui sebab musabab timbulnya tekanan berkenaan dan cara penyelesaiannya yang terbaik. Jika dikaji dan diteliti, kemunculan tekanan mungkin berpunca daripada kejahilan diri dalam mendidik anak-anak, kedangkalan ilmu dalam pengurusan rumah tangga, kurangnya pengetahuan dalam mendalami sesuatu tugasan, kurangnya pengetahuan dalam mengendalikan sesuatu tugasan, rutin harian yang amat membosankan, keuangan yang amat terhad, sedangkan telah banyak resolusi dan pandangan dikemukakan untuk menyelesaikan permasalahan diri dan tekanan hidup yang dihadapi oleh semua peringkat usia manusia. Rojoklah dan dampingilah rakan-rakan atau ahli keluarga yang boleh membantu menangani tekanan yang dihadapi. Kesemua kita disarankan untuk menghadapi sebarang permasalahan dengan penuh kesabaran, berhikmah serta mendapat kerjasama baik antara semua orang serta mendapat kerjasama baik antara semua yang berkaitan. Keterbukaan hati dalam menerima sebarang tegaran dan nasihat amat dihargai. Kita juga amat perlu dalam menghadapi suasana sedemikian dengan sentiasa menerima dan mempercayai konsep qada dan takdir itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Hadirin sekalian, diperturunkan di sini beberapa saranan yang mengurangkan rasa tekanan yang biasa dihadapi. Antaranya, yang pertama, bersikap positif dan menerima seadanya pasangan hidup, keluarga dan orang sekeliling dengan redha hati.
Yang kedua, mengatasi sifat malu diri dengan bersedia memohon khidmat nasihat. Yang kedua, mengatasi sifat malu diri dengan bersedia memohon khidmat nasihat daripada pakarnya. Ketiga, menghadapi suasana yang tidak tenteram itu dengan bijaksana dan berhemah. Keempat, memupuk hubungan erat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan tuntutan agama. Kelima, menjauhi diri daripada rakan atau sumber yang boleh mengeruhkan lagi suasana yang sedang dihadapi itu. Keenam, menjauhi sikap putus asa. Menjauhi sikap putus asa dan menyerah atas kelemahan yang berlaku. Ketujuh, bertekad untuk menyelesaikan masalah dengan menemukan solusi terbaik dan yakin bahawa setiap kekusutan pasti ada jalan keluar. Sidang jemaat yang dikasihi sekalian, jadikan rumah tangga kita sebagai tempat anak-anak membesar dengan penuh kasih sayang dan bimbingan. Sentiasalah pantau pergaulan dan tingkah laku mereka agar ianya dalam kawalan dan pengetahuan kita. Jadilah pendengar yang baik terhadap masalah mereka. Mengakhiri khutbah pada hari ini, khatib menasihatkan diri sendiri dan kepada semua hadirin agar memantapkan diri dengan ilmu pengetahuan agama. Tunaikanlah kewajipan harian dengan penuh bertanggungjawab dan amanah. Banyakkanlah berdoa, memohon bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar hidup kita di dunia ini dibahagiakannya dan dikurniakan keamanan di akhirat kelak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Maksudnya, dan di antara mereka pula ada yang berdoa, wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari azab neraka. Mereka itulah yang akan mendapat bahagian yang baik dari apa yang telah mereka usahakan, dan Allah amat cepat hitungannya. Surah Al-Baqarah ayat 201 hingga 202. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. آمين آمين يا موفق الطائعين، وفقنا لطاعتك أجمعين، وتب علينا وعلى المسلمين، واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم ونستغفر الله والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kehidupan di dunia ini perlu kepada interaksi antara satu sama lain. Tidak ada orang yang mampu mengurus kehidupan tanpa penglibatan orang lain. Itulah sunnah Allah, itulah sunnatullah dalam kehidupan. Justru pereratkanlah hubungan sesama manusia dengan saling menghormati, sayang menyayangi dan bantu-membantu antara satu sama lain. Mudah-mudahan kesatuan umat Islam akan lebih kukuh dan kesejahteraan akan dapat dikecapi bersama. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah juga kita sentiasa memperbanyakkan ucapan selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman Allah dalam suratul Ahzab ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يصرفه غيرك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا والطف بنا فيما نزل بنا. اللهم احفظ مولانا الواثق بالله السلطان ميزان زين العابدين ابن المرحوم السلطان محمود المكتفي بالله الشاه، وأنزل الرحمة عليه وعلى سلطانه نور زاهرة سلطانه ترنغانو، واحفظ أولاده وأهله وزويه وأقاربه، واحفظ علماءه ووزراءه وقضاته وأماله ورعاياه من المسلمين والمسلمات في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ ولي العهد تنكو محمد إسماعيل ابن الواثق بالله السلطان ميزان زين العابدين. Ya Allah, teguhkanlah iman kami dalam menempuh segala mihnah dan ujianmu. Kekalkanlah keamanan, keselamatan dan kesejahteraan pada negara kami Malaysia dan negeri kami Terengganu Darul Iman. Jadikanlah negeri kami ini negeri yang aman. Jauhi negeri kami dari sebarang musibah, perpecahan dan huru-hara. Ya Allah, berkatilah hamba-Mu yang melaksanakan zakat wakaf, yang melaksanakan zakat dan wakaf melalui Maidan. Limpahkanlah rezeki yang melimpah ruah. Sucikanlah harta dan jiwa mereka. Jadikanlah ianya sebagai sebab untuk mendapat keredaan dan syurga-Mu. Gantikanlah untuk mereka dengan kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, cemerlangkanlah pendidikan anak-anak kami. Tambahkanlah ilmu yang bermanfaat pada mereka. Suburkanlah jiwa mereka dengan akhlak yang mulia dan terpuji. Jadikanlah anak-anak kami pemimpin dalam kalangan orang yang bertakwa. Ya Allah, anugerahkanlah pertolongan dan bantuan-Mu untuk saudara kami di Palestin. Berikanlah ketabahan dan kekuatan kepada mereka dalam menentang kekejaman rejim Zionis. Peliharakanlah bumi Baitul Maqdis dan seluruh saudara kami di sana. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Dan jemaah sekalian, sila penuhkan saf, betulkan saf dan rapat-rapatkan saf. Rabbi Allahu Akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي لم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهنا يا ربنا سبحان الله 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 سبحان الله. الحمد لله 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 الحمد لله
الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا يا الله وأنت علينا قادر. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة المباركة وفي هذه اليوم الجمعة العظيمة ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا إلا شفيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ضالا إلا هديته ولا جهلا إلا علمته ولا أمورا إلا يسرته ولا ميتا منا إلا رحمته وغفرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.